Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, YB Rafizi, YB Nik Nazmi, jurubicara-jurubicara yang dah berucap, tim penganjur yang menonton live. Terima kasih 8,000 ya. Terus lagi itu konsisten tau, 8,000 setiap malam. Itu pun sikit tu. Biasanya dia akan peak ke 11,000 semua sekali. Dan bercakap soal nombor ni saudara lagi, saya nak ingatkan diri saya dan diri kita semua lah. Sebab kadang-kadang menjadi kegairahan kita mencerita tentang angka yang ramai. Bukan kita saja. Kadang-kadang kita tengok parti lain pun sama juga. Dia akan cerita, ramainya. Sebenarnya, kalau untuk kita kan, orang Islam kan, Islam bagi peringatan yang agak jelas pasal jumlah ni. Pasal ramai ke sikit ke. Kalau kita pernah baca cerita Perang Hunain, dalam surah At-Taubah ni, Allah ajar kita, Allah beri peringatan kepada kita tentang Perang Hunain. Perang Hunain ni berlaku selepas Nabi Muhammad buka kota Mekah. Waktu tu tentera Islam kuat. Dia ramai betul sebab dia dah bergabung dah. Tentera Madinah, tentera Mekah bergabung jadi besar ramai. Jadi waktu perang tu apa berlaku? Tentera Islam ni yang rasa kuat ni sebab dia ramai, tengok mustahil kita kalah. Apa berlaku dalam perang tu? Awal-awal perang tu jiwa jadi kacau dan akhirnya mereka ada satu elemen yang silap. Memang Islam menang pada akhirnya. Hujung cerita tu Islam menang. Tapi Allah nak ajar permulaan cerita tu, sebab diorang kata confirm kita menang sebab kita ramai. Benda tu Allah kata bukan. Kamu menang bukan sebab kamu ramai. Kamu menang sebab kamu betul. Kamu menang sebab kamu pegang prinsip yang betul. Kamu menang sebab kamu pegang pada prinsip yang benar. Jadi jangan salah. Maka pengajaran kepada kita bersama, seramai mana pun kita dapat, seramai mana pun ahli kita seluruh Malaysia, seramai mana pun tonton live kita jangan lupa, takut benda tu akhirnya hanya menimbulkan istilahnya kebongkakan, kesombongan, sampai kita terjebak dengan penyakit parti-parti itu. Misi kita nak ramai, akhirnya kualitinya kurang. Taklah bermakna, biarlah kita sikit. Bukan. Tapi biarlah kita seimbangkan prinsip kita dan usaha kita untuk melipat gandakan jumlah anggota kita. Itu permukaan saya sebab saya risau juga. Sebab saya kat Facebook tu setiap malam puji parti saya. Malam ni ramai. Tapi hakikatnya kena hati-hati ya. Sebab sambutan yang menggalakkan tu takut mengganggu gugat juga jiwa kita. Yang kedua, setiap kali saya berucap ni, saya sangat berdebar dan sangat tak seronok sebenarnya. Terutamanya bila saya duduk kat depan terpandang muka YB Rafizi, terpandang muka YB Nik Nazmi. Itu sebab sewaktu nak buat jelajah ni saya minta dengan tim Farhan, kau boleh susun aku ucapan yang awal. Paling awal sekali. Sebelum YB Rafizi sampai. Sebab tak seronok tuan-tuan berucap depan YB Rafizi dan YB Nik. Tengok muka dia, saya teringat kerja yang tak siap lagi. Banyak. Dia manusia yang non-stop buat kerja. Dan saya bagi tahu betul-betul, saya bukan nak puji sangat. Iyalah, cerita yang betul saya kena cerita. Dia non-stop buat kerja, boleh tanya tim ni. Dia suruh kita buat hari ni, malam ni, besok dia follow up. Jam 11 bagi arahan, 7 pagi follow up. So macam mana? Tapi, akhirnya kami faham bahawa kerja dengan YB Rafizi ni, bukan sebab Rafizi. Untuk orang muda, yang nak menyokong bersama, yang nak bersama tim bersama. Ingat, kita bersama-bersama ni bukan sebab Rafizi. Dia adalah peluang untuk kita. Kalau orang muda rasa nak kembangkan potensi dia, nak uji diri dia, betulkah dia berjuang kerana prinsip? Betulkah dia berjuang kerana kebenaran? Betulkah dia akan bekerja untuk memenangkan apa yang dia rasa betul? Kena kerja dengan YB Rafizi. Dia akan menguji kita. Dan banyak orang yang tak sanggup pun. Sebab jangan expect pujian, jangan expect dia kata good job. Jangan expect benda tu. Sebab dia tahu, korang nak kerja dengan aku ni sebab apa? Sebab apa korang nak kerja dengan aku? Sebab nak aku punya pujian? Never. Korang tak akan sampai ke mana kalau nak tunggu pujian. So bekerjalah untuk apa yang korang rasa korang nak capai. Dan itu saya rasa kenapa saya dan tim ni, mereka ni semua lulusan graduasi. Mereka ada 1,001 pilihan kalau tak nak bekerja di sini. Mereka boleh minta kerja. Haziq yang podcast dengan YB Rafizi itu lulusan Universiti Malaya.
Dia boleh banyak peluang lain kalau dia tak nak bekerja dengan YB Rafizi. Tapi bukan soal YB Rafizi. Soal dia nak jadi apa. Macam mana dia nak kembangkan potensi dia. Apakah kalau dia tinggalkan peluang ini, dia untung atau dia rugi? Dia rugi. Mereka ni semua sama. Akhirnya kita pilih untuk aku uji jiwa aku, betul ke aku ni nak berjuang atau aku ni nak jadi politician biasa. So itu yang kedua. Yang ketiga lagi, lebih malang untuk saya. Tiba-tiba kena jadi presiden parti yang ada Rafizi. Dia satu malapetaka yang tak pernah saya bayangkan. Jangan kata saya, Anwar Ibrahim pun give up tau. Anwar Ibrahim pun give up, tak sanggup. So last kali saya nak cerita sebelum saya tutup. Saya baca dekat komen, masih ada lagi. Saya hairanlah hati-hati manusia ni, jiwa-jiwa kita ni. Parti Bersama, parti merajuk. Terus lagi ini merajuk tentang apa? Yang datang dekat Johor, Melaka, Negeri Sembilan tu merajuk tentang apa? Siapa yang buat kita merajuk? Tak ada. Kita nak merajuk kat dia buat apa? Tak berbaloi. Kita rasa ada benda yang Malaysia ni boleh capai, sesuatu yang sepatutnya dia capai. Malaysia ni patut bebas. Dia perlu dipimpin oleh pemimpin yang kalau dia kata bersih, dia kena betul-betul bersih. Jangan cakap bersih belakang kotor. So benda tu yang saya rasa kita semua nak capai. Dan bersama akan bergerak ke arah itu. Maka insya-Allah kalaulah kita tekad dan terus bertegas ke atas prinsip-prinsip yang kita pegang ini, mudah-mudahan bersama mampu menjadi wadah baru yang memimpin Malaysia ke arah yang lebih baik. Kita doakan perkara ini. Merajuk, saya nak jawab begini je. Merajuk sebab apa Rafizi satu merajuk. Satu lagi, dalam kementerian dulu senyap. Waktu jadi menteri senyap. Tak bantah pun pasal Azam Baki. Tak bantah pun. Saya nak cerita begini je. Tadi saudara kita Faizal Rahman, Abang Balun Abang Balun kita, saudara Faizal Rahman cerita pasal pemilihan. Saya tak nak hurai panjang pasal pemilihan parti. Tapi saya nak jawab kepada mereka yang kata Rafizi senyap. Kamu rasa kalau Rafizi ni penjilat, pengampu, pengipas, akan ada ke pemilihan parti tu? Kalau kamu rasa Rafizi ni duduk dalam mesyuarat keadilan, Nik Nazmi dan Raf ni, duduk dalam mesyuarat angguk geleng-geleng je, Datuk Seri terbaik. Semua okey Datuk Seri, Malaysia memang padu. Rasa akan ada ke pemilihan yang dicatur sedemikian rupa untuk jadi macam yang dah berlaku? Saya tak rasa. Kalau orang berfikir jauh sikit, iyalah. Maknanya ada orang tak selesa. Ada benda di belakang yang orang tak nampak, yang menyebabkan orang yang berkuasa itu tak selesa. Sebab manusia seperti mereka ni tak akan duduk diam. Akan sentiasa menyuarakan benda-benda yang sepatutnya mereka suarakan. Maka natijahnya berlakulah pemilihan. Untuk menyingkirkan yang mereka nak singkirkan. Bukan saja berdua ni, keseluruhan yang mereka rasa perlu disingkirkan, mereka singkirkan. Apakah mereka untung? Nah, ini yang saya baca ayat yang sama lah semalam. Wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Ni ayat ni Allah pesan orang-orang yang nak bunuh Nabi Muhammad. Waktu nak hijrah tu, orang-orang yang nak bunuh Nabi Muhammad, mereka boleh cuba nak usir kau, mereka boleh cuba nak pulaukan kau, nak bunuh kau. Tapi mereka merancang, Allah juga merancang. Dan Allah lah sebaik-baik perancang. Maka akhirnya terjadilah bersama. Bersama ni, saya tak tipu ya tuan-tuan. Sebenarnya mereka bimbang. Cuma mereka tak cakap. Action, sombong. Di Johor tu mereka bimbang. Kalau mereka tak bimbang, mereka tak kacaulah dewan untuk kami buat fundraising dinner hujung minggu ni. 2 kali batal. Satu dewan dibatalkan, dewan kedua dibatalkan, terpaksa pindah dewan ketiga. Kalau orang boleh kata, oh itu tak ada, itu bukan hal kami, cakaplah apa pun. Tapi rakyat boleh menilai. Baik, insya-Allah, itu saja daripada saya. Harapan saya ialah bersama ni boleh dijaga oleh kita. Janganlah kita bawa jiwa-jiwa kekecewaan yang lama ke dalam bersama. Tolaklah. Perangai-perangai yang ada dibuat oleh orang-orang dinosaur, kita tinggalkan. Mudah-mudahan bersama ni betul-betul jadi segar dan menjadi wadah kepercayaan khususnya generasi milenial dan generasi muda. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik itu daripada Allah, lemah itu diri saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.